indah ku ditinggalkan kesepian pilu hatiku. Assalamualaikum. Apa tu rambut baru? Kemana okey? Kemana okey? Hai ketua, hai kak. Siapa nak siapa nak punch card dulu? Kak Ain, terima kasih masuk. Kemana tak nak live malam ni. Dah macam dah tidur dah tadi, dah baca doa tidur dah. Lepas tu macam rasa macam hari ni macam tak nak live. Tapi tengok macam ke nak buat live. Sebab macam dah lewat kan. Tapi macam Ikmal tanya kat dalam group tadi, Nek Ikmal buat live ke tak? Sebab yelah dia tadi agak-agak bosan dia tengok muka Ikmal hari-hari. Petang tadi dah live, lepas tu malam live, lepas tu nanti esok nak live lagi. Kakak bosan pula tengok muka saya kan. Siapa ni ajak live ni? Dia tak tahu ke kita baru buat live? Hello, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Petang tadi muka lain. Petang tadi pakai filter tarik 2000 million. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak besok kerja kak? Kak tak apa ke ni? Masuk live ni. Besok kan kerja. Adik-adik esok sekolah pergi tidur adik-adik ya. Ini untuk akak-akak yang esok tak pergi kerja ataupun Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Tangkuk. Ini untuk orang yang tak pergi kerja besok. Lepas tu besok tak kena bangun pagi. Orang yang shift petang, shift malam boleh masuk sekejap. Kamu buat live ni tak lama pun. Tak lama pun. Esok cuti. Kak Tini, terima kasih Kak Tini. Esok cuti apa? Cuti saja. Cuti apa? Oh, cuti sendiri. Oh, okey. Sebab dengar-dengarnya macam ada cuti beberapa hari ni. Kan? Tak silap Ikmal 16-17 ada cuti. Kan? Nak Kak Nabila Alberto, terima kasih. Ya Allah, harganya. Harga betul. Ikmal tak tahu, Ikmal tidur buka aircon. Awal Muharram, betul lah. Awal Muharram titik permulaan. Kak Syasha, terima kasih. Terima kasih. Minta maaf kalau Ikmal terlampau pandang. Kak cakap pula nanti kayu akak bagi gift Ikmal tak pernah apa cakap nama akak. Terima kasih tu Kak Zian, Kak Suziliana, Kak Syakat, Kak Syakat Siput Seduk, Kak Siti Combi, terima kasih. Kak Jajamu, terima kasih. Tak boleh tidur esok nak battle lip serum. Alah Kak, apa ni? Boleh je tidur lah Kak. Kejap Ikmal nak pakai lip serum. Kak kat belakang ni macam ada sampah tau. Macam ada sampah kat situ. Betul-betul kat belakang ni sampah. Minta maaf cakap, memang sampah. Sekejap. Ikmal kemar rumah itu. Ikmal dengan ibu Ikmal kemar rumah itu, keluarkan apa yang patut. Sebab Ikmal ni ada apa ni orang kata istilah hoarder ke hoger. Hoger ke apa Kak dia punya tu? Apa namanya? Hoarder. Apa? Hoarder je. Ikmal ni hoarder. Jadinya Ikmal rasa macam benda tu diperlukan. Sebenarnya benda tu tak perlu pun. Bila orang datang rumah Ikmal, baru dia cakap, guna tak ni? Lepas tu nanti buang. Guna tak ni? Lepas tu buang. Ikmal suka simpan barang. Lepas tu nanti macam lagi-lagi hadiah-hadiah macam contoh pergi meet and greet kan dapat hadiah kan. Rasa macam benda ni macam dah tak payah guna dah. Ataupun benda ni sampah ni. Dia punya paper bag apa semua tu. Tapi Ikmal simpan sampai rumah ni dah macam Lepas tu sampai dia nak masuk pun masih, ya Allah banyaknya barang. Jadinya ibu Ikmal datang hari tu, ibu Ikmal terus simpankan. Ikmal suka simpan barang. Jadi contoh macam dalam bilik pun sama juga. Kadang-kadang benda tu macam tak diperlukan tapi Ikmal simpan. Dia kenapa Ikmal pegang benda Allah ni tadi? ADHD memang macam ni Kak. Dia sebenarnya nak buat benda lain tadi sebenarnya. Tapi bukan Ikmal nak ketik kuku sebenarnya. Kenapa sampai Ikmal boleh buat live sekarang ni? Aku nak buat apa ni? Ya, ada benda tadi kau nak. Dia macam tu Kak. Sebenarnya saya ada benda nak buat ni. Tapi saya buat live pula. Bukan ketik kuku. Kuku saya dah diketip dah. 1
Tak aku nak potong rambut yang ni. Kak, terima kasih. Terima kasih Kak bagi gift. Nak buat ni. Potong buang baju, gunting rambut. Nak potong benang. Lupa doa ni. Takkanlah potong benang. Bukan ni. Ada benda saya nak buat ni tadi. Lepas tu terus saya buat live. Biarlah dulu. Nanti dia fikir. Nanti dia sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti adalah tu sampai dah tu. InsyaAllah hidayah dia tu. Hidayah memang macam tu Kak. Kadang-kadang dia sampai lambat sikit. Kadang-kadang cepat. Okay. Akak tunggu kejap Akak tunggu sini kejap Kita ke bulan kejap. Saya pergi ambil air sekejap. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Segala puji bagi Allah yang menangkan kita semua. Malam ke siang? Malam lah. Apa lagi? Ni lah Kak. Pakai lip serum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai lip serum. Besok nak jual lip serum ni. Dah last dah. Besok Ikmal kena pagi-pagi dah kena pergi kilang dah. Sebab nak pergi sign. Bismillahirrahmanirrahim. Ikmal nak sign dekat packaging. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Ikmal tak pakai apa-apa Tu je. Tak pakai banyak. Tiri. So besok last. Lepas tu dah takkan jumpa dah packaging ni. Lepas tu dah tak ada. Habis dah. Ini saja. Dah tak ada dah. Nebus kena mute tadi. Siapa pula yang memute-nya? Kami pun tengah karok. Harap dapat lah besok. InsyaAllah dapat. Lip serum esok buka COD tak? Buka Kak. Besok untuk lip serum buka COD macam biasa. Kak jangan risau. Yang ni last packaging. Lepas tu dah tak ada dah. Batch satunya batch 1 version 1 InsyaAllah selepas-lepas ni adalah lagi untuk version 2. Tapi dah tak akan ada dah packaging yang version 1 ni. Version 2 punya packaging dah lain dah. Okay. Berapa stok tu ketua? Besok stok InsyaAllah banyak kot. Kak Zima thank you. InsyaAllah esok banyak kot. Banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mem tengah berajuk kenapa pula? Okey je tadi yang Hikmah ni. Akak tengok video yang mana ni? Kenapa tak jawab LYM? Hikmah baru call dengan dia. Baru je tadi. Okey je. Petang tadi. Lepas tu Hikmah call dia tadi. Hikmah dah LYM. Yelah, ramai lah. Takkanlah dia nak call akak. Kita orang ada call lagi. Baik. Takkanlah dia nak call lagi kan? Nak bagi tahu akak kan? Kan? Mau okey, Alhamdulillah. Akak nak tambah lagi 10. Ada sesiapa tahu boleh post ke Indonesia tak lip serum tu? Untuk sekarang, tak lagi Kak. Untuk sekarang minta maaf sangat sebab sekarang belum lagi. Belum lagi lah ada post sampai ke sana. Cuma Ikmal Rizal boleh post tapi postage-nya mahal lu. Asingkan untuk mem Drama King, Drama Queen. Kita orang akak kena tahu. Kita orang ni sebenarnya dapat anugerah screen punya ni. Anugerah yang dah ada banyak. Janganlah beli dulu. Alhamdulillah. Kemain anugerah screen betul. Kita orang ni memang pelakon yang terbaik. Akak jangan risau. Okey? Macam tak percaya je semua kod ada ke besok. Esok cuma ada kod Levert dengan meledak saja. Kak Ain, terima kasih. Terima kasih Kak Ain. Salam Kemal. Waalaikumsalam.
Apa ni, salin drama. Lah, apa ni? Lah, dah mula berebut. InsyaAllah besok cukup Kak. Esok cukup. Akak beratur elok-elok. Akak beratur. InsyaAllah cukup. Okay. Tapi untuk packaging ni, Ikmal just nak bagi tahu besok dah last. Kita akan keluarkan untuk version 1. InsyaAllah. Open COD tak? Kita open COD. Aku jangan risau. Akak duduk kat Sabah ke Sarawak, Kedah, Perak, Pening, Perlis. Esok semua Ikmal akan open COD. Macam tu insyaAllah. Tak ada apa-apa. Cuma stok tu, itulah, stok ada cukup insyaAllah. So besok Ikmal kena sign. Ikmal berniat nak sign semua, tapi Ikmal ikut kedekat Ikmal. Besok Ikmal akan berkampung pagi kat sana. Ikmal sebenarnya nak, ni orang kata nak print je kan, tapi Ikmal cakap lah dekat team, macam tak nak print, Ikmal nak sign tangan. Macam tu. Kalau boleh nak sign tangan lah. Sign 8K kan, Ikmal tak janji. Ikmal janji 1,500 level, 500 meledak. Tapi kalau lebih, insyaAllah boleh. Macam tu. Tak boleh kak, tak boleh kak. Ikmal tak nak sign, Ikmal tak nak janji sign semua. Ikmal tak nak janji sign semua. Senang sign berapa je, tak sign lagi. Tak sign lagi. Patutnya Ikmal nak datang tadi. Tutup. Kilang tutup. Jadinya Ikmal dah call Hana. Hana kata tak boleh Ikmal, hari ni semua orang cuti. Jadi macam semua cuti. Ikmal nak datang dah tadi tapi tak boleh. Jadinya esok Ikmal kena datang awal pagi. Ikmal kena sign daripada pagi. Okay. Esok nak berebut sebab dia kata stok tu masuk dekat dah store. Store ni kunci. Apa ni, boleh buat blusher tak? Sempat ke tidak untuk sign? InsyaAllah sempat. Untuk yang KPI Ikmal 1,500 level dan 500 yang meledak, Ikmal insyaAllah janji 2,000 tu cukup untuk Ikmal sign. Sebab 30 hari bulan nanti ada produk lain. Macam tu. Kita nak keluarkan produk lain. Harap ada rezeki dapat sign ke tu. Cuma Ikmal nak cakap kat dia orang, contoh 2,000 tu, mana yang dah contoh orang tu beli 5. Okay? Orang tu dah beli 5. Jadinya 1 je dia boleh dapat yang sign. Yang lain tu untuk orang lain. Macam tu. Tak boleh lah kalau dia beli 5, 3 dia dapat yang ada sign. Jadinya Ikmal bahagikan. Jadi macam tu, Ikmal sign 2,000 ataupun 2,000 lebih ataupun 3,000. Orang yang beli 5 tetap dapat 1 je. Tak boleh dia dapat semua. Kalau tak, orang lain pun nak dapat juga. Macam tu. Jangan buruk sangat sebab tangan lenguh. Tak apalah, Kak Ros lah tolong signkan. Kalau macam tu, Kak Ros lah tolong signkan. Barulah Ikmal tak lenguh tangan. Lama okey lah gitu. Okey, faham kan? Jadinya orang pun dapat adil macam tu. Tak tidur ke? Betul lah lagu tu betul. Kalau tidak, nanti kalau contoh dia beli 10 dia dapat sign. Dapatlah dia 2 yang sign tu. Okey, Ikmal kita beli berasingan. Box perfume. Siapa pula yang komen ni? Dah simpan. Aku terbaca komen pula dah. Siapa yang komen tadi? Aku benci lah. Tak nak lah baca lah. Sabar. Simpan untuk tunang ibu yang mertua, Amal. Jangan risau. Besok sebab stok dah sampai, jadi kita boleh asingkan stok siap-siap. Kalau macam hari tu stok tak sampai lagi. Bila stok tak sampai lagi, kita tak boleh nak asing. Yang ni kita dah boleh asing dah. Esok tolong tidur awal ni semua. Lah besok tak apa, pukul 9. Ikmal rasa okey lah Kak. Macam hari tu mungkin first, orang pun ramai nak beli. Tu yang sampai 10k views tu. Jadi mungkin kali ni Ikmal rasa dapat sambutan juga, tapi mungkin tak se-hype yang waktu first kot. Macam tu. Jangan risau lah Kak. Esok insyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Ya. Sebab hari tu Ikmal first jual produk sendiri. Jadinya mungkin waktu tu Ikmal target tu mungkin orang yang tengok live Ikmal mungkin dalam 3,000, 4,000 orang lah. Serius. Yakin? Ikmal yakin? Yakin. Serius, Ikmal yakin. Sebab ada yang beli stok banyak hari tu. Lepas tu tengoklah besok macam mana. Kami yakin kena battle esok. Okay, kami yakin. Tak kisahlah dapat sign ke tak. Janganlah buat hal macam hari tu. Sudah last COD.
apa tu, kena battle juga mas, stok dah nak habis. Sebab ini memang last kan, Ikmal nak cakap yang stok version 1 ni memang dah last. Lepas tu nanti insyaAllah ada rezeki kita keluarkan version yang kedua, packaging lain, formula pun insyaAllah kita akan tambah baik lagi. Dan colour memang macam ni je lah, kita tak tambah lagi colour. Sebab ada yang kata colour macam ni je just nice, dia tak over. Kalau habis awal 10 minit nak jual apa? Kalau habis awal 10 minit, alhamdulillah kita balik. Esok memang ada, esok memang tak ada. Memang tak ada kak. Sebab esok Ikmal punya live saja. Lepas tu 15, 16, 18 Demika, 19 Lavanya Santai, 20 Demika Day Out tu, yang movie out tu. Berderet juga ni. Ni berderet juga ni. So besok pun Ikmal akan meeting dengan bos. Sebab bos nak meeting besok pasal yang Mariam tu. Akan doakan okey, Ikmal boleh bawa Mariam datang 23 nanti. 23 hari bulan ni, 23 hari bulan ni kalau jadi, Ikmal akan kasih jadilah. Sebab nak tahu dia Mariam punya tarikh rawatan tu. Lepas tu nak kena beli flight ticket, semua benda tu lah. Jadinya esok Ikmal akan meeting dengan bos. Nak bawa 19, nanti macam dia macam dekat sangat. Jadi ni kita pergi ke 23. Amin. Alhamdulillah. Moga esok memang 5 minit sold out. Amin. Kak Aquarina, terima kasih. Terima kasih Kak Aquarina. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suka lupa mendoakan. Amin, insyaAllah amin. Okey, harap bila dia dapat order dah banyak, tak kena cancel macam hari tu ya. Hari tu masalah JNT. Hari itu memang masalah JNT, tapi Hana tak tahu macam mana Hana settlekan, tim logistik settlekan, Ikmal tak tahu macam mana. Tapi itu dia orang settlekan sebab bahagian Ikmal menjual kan. Ikmal dah bayar dia orang bahagian logistik. Jadinya kali ni Ikmal dah cakap dah Ikmal nak barang sampai dulu. Hari tu barang tak sampai lagi. Maksudnya Ikmal buat live ni, barang tak sampai lagi. Jadinya itu yang Ikmal tunda sampai 15 hari bulan. Ikmal cakap Ikmal nak sampaikan dulu barang ni, baru Ikmal nak buat live. Lepas tu Ikmal tak nak 2 minggu baru post, tak nak. Sebab Ikmal bayar logistik kan. Jadinya Ikmal tak nak. Ikmal nak sampai barang, dia dah siap packing, baru Ikmal buat live. Terima kasih. Siapa kata main merajuk? Kita orang okey je tadi. Habib T nak tak ni? Habib T esok ambil Ambil ni Ambil ni esok Ambil Ambil kod ni Ni boleh tak payah ambil purple, ambil yang ni. Ni ambil ni, isu kat bibir, nampak? Bibir nanti jadi colour macam ni. Okay? Esok besok ramainya walik ni. Walaupun Habib tak bagi lagi nafkah nak buat kuku, tapi tak apa. Relax Mentang lah tadi buat live kat YT, ramai orang tengok. Kita masuk ni cakap hi bye pun dia tak tengok pun. Tak apalah. Kita ni buat tak nampak je lah. Kita ni tak apalah. Itu je lah. Jangan siapa pergi kat Lala, terima kasih. Terima kasih. Nak dekat 10 komen kita tulis, tak layan pun. Macam tu je. Engagement. Kalau kat TikTok lagi ramai orang tengok, boleh je dia nampak. Kalau kat YT tu sekejap je pun tak nampak. Tak ada jawab coin. Siapa ni? YT lu? Pula dia merajuk. Apalah. Apalah. You ignorekan I. Tak apalah. Teman, YT komen laju. Yelah, YT je komen laju. Tak apalah. Dia tak balik lagi tu. Kita nampak tu tadi tu.
Kita nampak tadi dia pergi mana tu. Dia bagi tahu tadi tu. Macam Pipi apa tu? Ketua drama. Kak, thank you so much bagi gift. Ilham mana? Ilham kat Kuantan. Ilham di Kuantan. Apa tu? Ketua tak penting kot. Yelah, saya ni memanglah tak penting. Tak apalah. Tak ni kenapa ni? Kenapa saya pegang lagi benda ni? Apa benda yang aku patut buat dengan kuku ni ha? Tak puas hati lah. Dia macam ada benda kena buat, tapi tak tahu apa. Entahlah, biarlah. Biarlah dia kat situ. Tak apa, nanti adalah tu datang lah hidayah dia balik tu. Kak, thank you Kak bagi gift. Semoga dimewahkan rezeki. Apa tu? Lama betul tak tengok kawan-kawan. Rupanya dah bertambah dah kawan-kawan ni kembali kat TikTok ni. Ryu, Fikinaki Dondong, Jin, Marin. Sejak bila pula aku berkawan dengan si Marin ni? Kyon Sam, Go Eun Yun. Tapi nama orang Korea lah, sebab Ikma orang Korea. Ramai kawan-kawan kita. Dah bertambah dah kawan-kawan kita. Dulu tengok ada 1-2 je kadang kita buat live, ataupun 5 je. Sekarang ni lah dah berderet dah. Ya, dah orang kata dah bertambah dah. Kita pula orang Korea. Orang Korea baru kenal kita. Ya. Balut hidung mana tak pakai ke? Tadi kan dah pakai. Lepas tu nanti kemana pakai waktu nak tidur. Nampak? Dah mancung kan? Dah makin kecil kan? Bunga hidung ni kemana dah kecil sikit, nampak? Gitu. Nampak tak? Leron mengajuk lagi tak? Tak tahulah Leron merajuk. Lepas tu siapa tahu komen tadi? Mem merajuk. Lepas tu siapa lagi? Siapa lagi tadi? Siapa? Siti Nurhaliza pula dah. Tu dia. Darah Korea. Ikmal merajuk. Mana dia Ikmal merajuk? Ikmal jarang merajuk. Ikmal jarang merajuk. Ikmal orangnya macam susah nak merajuk. Ikmal ni apa-apa Ikmal okey je, Ikmal tak merajuk. Yang merajuk Mem. Lepas tu Liron, Aiman. Tu Kak Zima. Ikmal ni orang paling payah nak merajuk. Yelah, aku terlupa besok nak kena hantar video klien jap. Klien ada minta video, besok kena hantar. So kejap lagi tak boleh tidur lagi. Kejap lagi aku kena edit video, satu video. Video use. Mariam pun pernah Maria merajuk. Semua merajuk lah. Semua merajuk. Merajuk lah semua. Merajuk. Tak apalah. Biarlah. Macam mana lah. Merajukku sendiri, tiada yang mengerti. Biarkanlah aku pergi. Keresahan dalam hatiku, tiada siapa yang tahu. Deritanya batinku merana tiap waktu. Biarkanlah aku. Siapa tahu lagu tu? Siapa tahu? Tahu kan lagu lama kan? Keresahan dalam hatiku, tiada siapa yang tahu. Deritanya batinku merana tiap waktu. Biarkanlah aku. Tak pernah dengar pun. Kalau ada, sabar jap.
Ikmal buka. Tunggu set. Tunggu set. Tunggu set. Sabar set. Ikmal buka Kalau ada sebab itu lagu Sharifah Ain ni taslik Ikmal. Tahu punch card kak? Lemah lah kak, tak tahu. Kalau begini jadi yang tak mungkin ku capai bahagia. Sungguh tiada ku menduga kau pergi tanpa rela ku jua. Jiwaku merana dan hampa. Menangisku sepanjang masa. Jiwa melanda di jiwa. Tiada siapa sedih terima. Biarkanlah. Akak tak pernah dengar. Ya Allah, kesian akak ni. Akak lahir tahun bila? Saya lahir tahun 2000-an tu pun saya pernah dengar kat lagu ni. Sebab mak saya dengar. Saya buka je kereta kereta apa ni, kereta Persona mak saya go tu kan. Lepas tu kan ada CD kan. Masuk ke CD tu. Dekat dalam kereta masih ada CD Sharifah Aini, CD Sharifah Aini, Sani Sahuri, Rafiq Abuang ataupun Jamal Abdillah. Itulah lagu-lagu. Say happy birthday to Mariam, 15 Jun birthday dia. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Mariam, happy birthday to you. Terima Mariam, semoga banyak umur, mewah, rezeki selalu, dimudahkan segala urusan, jadi anak solehah, jangan jadi anak yang solehot. Baru first time dengar. Sedap kat lagu dia. Lagu dia tentang keresahan. Keresahan dalam hatiku tiada siap. Mariam, besok Abang Kemal meeting bersama bos. Nanti Abang Kemal tanya macam mana. Lepas tu tanya pasal date Mariam untuk rawatan sekali. Nanti Abang Kemal akan kontak ibu dekat WA. Nanti Abang Kemal bagi tahu macam mana. Tapi tarikh live-nya 23 hari bulan. Okay? 23 hari bulan lebih kurang macam tu. Keresahan dalam apa nanti Abang Kemal beritahu. Hatiku tiada siapa yang tahu deritanya batinku merana tiap waktu. Biarkanlah tiada siapa yang tahu. Cerita. Tak biasa dengar Sharifah Aini nyanyi lagu Kuda Hitam je akak tahu. Alah kak, lagu Kuda Hitam semua orang tahu. 1 juta like, terima kasih. Thank you so much kak. 1 juta like. Kamu buat live ni sekejap je tau, tak lama. Serius sekejap je kamu buat ni. Memang betul-betul sekejap. Maaf cakap. Okay. Birthday semua lagu minat Ibu Noi. Akak pun minat. Kak Nanat, thank you Kak Nanat. Vlog raya lepas ni ada kan? InsyaAllah ada. Tapi kita 50k pun tak sampai lagi sampai malam ni. Dia macam
Tak sampai lagi. Sekejap. Jiwa melanda di jiwa. Kira siapa sudi 35. Kak Yana Yasin, terima kasih. 35k kan? Itulah sebab ada yang cakap macam ni. Ada yang cakap macam 50k tu senang, kacang je. Kan? Sebab biasanya Ikmal kalau upload konten weekend ramai orang tengok. Sebab budak-budak cuti sekolah. Jadinya siapa ni? Jadinya bila bila weekend tak ramai orang tengok, Ikmal macam nasib baik kita cakap 50k. Kalau kita cakap 100k macam tak apa, nanti Ikmal, sebab Ikmal punya YT ni kebanyakannya adik-adik tengok. Jadinya yang macam vitamin-vitamin ni dia kurang sikit. Budak-budak macam kurang sikit nak tengok. Sebab fan-fan Ikmal kebanyakan nak tengok Ikmal main Roblox, cerita seram, macam tu. Roblox cerita seram, Roblox cerita seram. So Ikmal biasanya lebih popular ke arah-arah macam tu lah. Gitu. Lepas tu buat paranormal, cek-cek hantu, Ikmal macam tu. Biasa weekend lah Ikmal punya time prime untuk Ikmal post. Sebab budak-budak cuti. Ni maksudnya audience Ikmal yang adik-adik kurang sikit minat benda-benda yang macam sweet-sweet ni. So lepas ni mungkin kita dah tak upload lah vitamin-vitamin tu dekat YT. Kan? Buat apa kita nak upload kan? Orang tak tengok nanti. Betul kan? Ya, betul. Lepas tu dekat TikTok pun sama. Kalau yang macam sweet-sweet tu mungkin tak payah upload dah. Upload je video yang macam biasa, yang pakai rambut hijau tu. Vitamin tu mungkin akak-akak yang kena bayangkan sendiri. Ataupun akak-akak kena buat video sendiri. Betul? Yes, betul. Akak macam kena bayangkan sendiri video tu, akak buat sendiri video. Ini kena ikutlah dek. Selang-selang je. Betul, kita selang-selang. Mungkin kita post video kita yang biasa 5 hari. Lepas tu cuti lagi 5 hari. Lepas tu upload lagi cuti. Mungkin dalam setahun 2 kali vitamin. Ini orang ajak live sama-sama. Lama betul ke dia orang tak tengok muka Ikmal kat TikTok ni rasanya? Ikmal buat je live. Ya Allah, Kak Syikin baru punch card nampak baru bangun tidur. Mesti dia tidur awal. Lepas tu dia macam terbuat live pula budak Ikmal ni. Ya tak payah. Ya, rehatlah Mal dari medsos. Itulah Ikmal mungkin akan rehat daripada medsos selama 10 tahun. Lepas tu Ikmal akan berada balik di medsos waktu tu. Waktu tu macam nak masuk 40-an. Ya. Ataupun kita cuti selama 20 tahun. ...44 tahun. Waktu tu Ikmal dah 44 tahun dah. Ya. Waktu tu dah macam... tiba-tiba Ikmal dah ada jambang. Ikmal dah ada jambang waktu tu. Kan? Anak dah 25 dah. Oh, kami apa ni? Kami pun kat underground kot. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Memanglah semua yang hidup akan merasa mati. Tapi janganlah underground awal sangat, Kak. Kami kemau 44 tahun, dah kat umur berapa? Terima kasih. Allah kasih daripada tadi dia bagi anjing. Umur berapa dah? Jom dah tinggal rangka. 80. Ya ke? Serius ke, Kak? Itu kejapnya.
Kami dah nyanyuk. Janganlah kak, jangan nyanyuk. Jangan nyanyuk. Kakak jangan nyanyuk. Ini siapa ni? Ajak Iqmal lah kejap. Kak Iqmal minta izin ni Kenapa Iqmal macam hot sangat malam ni? Semua orang nak lawan Iqmal ni. Sabar sekejap. هاي. Assalamualaikum. عليكم السلام. How are you? Alhamdulillah, أنا بخير وأنت؟ I'm good, I'm good. I'm good. What about you? Alhamdulillah, I'm good too. You from? I'm from Saudi. Oh, Saudi. Alhamdulillah. What about you? Can you guess where I'm from? China. ها؟ China? لا بدنا نروح بدنا نحلى شوي على بالي نروح هذا AI. ماليزيا? ماليزيا ماليزيا How do you speak Arabic? You're Muslim? أنا مسلم والله. والله أنا مسلم كنت كويس ثانك يو ها Say أشهد. أنا أشهد أوكي Why? My face don't look like Muslim? Why do you put reactions? Okay. أشهد أشهد أن لا أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Wait. I did not find the... Oh, wait. Thank you kak, thank you. Kena. Congratulations. أنت مسلم؟ My friend. نعم. مسلم. كم عمرك؟ 24. Really? Yes. You born in 2002? Yes. Then Wait. Which month? you? May. October. October. Samumu. Oh my god, 24. Kak, tengok macam. Where do you live? In Malaysia, I live in Kuala Lumpur. You live Saudi, Makkah, Madinah? Riyadh. Oh Riyadh. Oh Riyadh orang ni, orang berada ke? Riyadh kebanyakannya. Oh you search for the sound, okay. Okay, how? Follower. Oh nama dia Fahad. Oh Fahad. Okay. Pahad. Yes. Why Pahad? In Filipino, they call me Pahad. Oh Fahad. Okay. Lantak engkau janji, okay. Kak, thank you so much. Kak Ijab bro, thank you so much. Kak, double point. Yes. So right now, what are you doing? You working? Study? I work in consulting company, EY, Huh? KPMG. Aramco. Consulting company. Aramco. What's that? Petroleum company. Oh, petroleum company. Okay. Good, alhamdulillah. Masya Allah. Petroleum company. Masya Allah. Me? I don't know what to do in my life. No. Okay. You have 5 million followers. Alhamdulillah. Yeah, Masya Allah. Okay, you're single? I am single, but I'm single till marriage. Kak, masuk. My fans want to marry you. My fans. Yeah. For Huh? how many? Kahwin 4. Oh, yeah, 4 also can. Go. No problem. No problem. Go guys, go. Kak,
4. Let's I go. take 4, then divorce, then 4. You marry 4, and then you divorce 4, and then you marry another 4. Yes. Ah. والله جو. Oh. Yes. Oh my god, so scary. I'm scary. Huh? I'm scary. No, the 4 and divorce and 4. And divorce and 4 and divorce and 4. It's halal. 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 Let's go guys. Alhamdulillah kak, benar kak? Sismiko. Kak Niji, ah? Sismiko. Oh, Sis Miko there. Sis Miko, my fans. She really likes you. Thank you. Oh my god, 24. Oh my god, 24 and you already work with Aramco. Aramco, right? Yes. I also want to work with Aramco. You are welcome. What is your major? Me? Yes. Education. What is your GPA? Tell me about yourself. Later I tell you. Last year I went for Umrah. Yeah. This is part of your CV, يعني? No. This is not my specialty. I'm here in Malaysia as content creator only. Content creator. What do you mean Yeah. by content creator? I make content every single day and I have my own brand emphasis too. So, but I really Okay. love working in office. Wait. Sell me this pen. Ah? Sell me this pen. Sell me. Nah, go buy it. Sell me this pen. Aku macam masuk kelas takut. Oh, interview ke? So, what's the question? Sell me this pen. Okay. This is a pen. Sell it to me. Hi Papa, hi. You want this pen? Go take this. That's it. Yes, I'm good, right? You told me like this, I will take you from here and to the door. Oh, kau gitu-gitu kan aku. Okay, tak apa. لحظة شوي. I will study what's the best for the interview and I come to your office and yeah. Wait. Wallah, you need to. What is your business in Malaysia? It's mostly cosmetics. Right now, cosmetics, lip balm. What is cosmetics? Cosmetics. You don't know cosmetics? Like skincare, body care. Oh. Would you like to import to Saudi and I will franchise if it's good? Yeah. What? Okay, I added you. Okay. Okay. Send What? me DM. I will. I want to read it. I want to see it. Okay. Ini macam orang. Okay. Thank you so much. Thank you. If I go first, okay, bye. Bye. Takut loh. Dia kenapa kak? Okay kak. Jujur kalau contoh saya lelaki tapi saya letak tepi luar, okay? Contoh kalau akak jumpa yang macam tu, yang macam kahwin 4, macam dia cakap tadi tu, Ikmat tak tahu dia bergurau atau apa tak, dia kahwin 4, dia cerai lepas tu dia kahwin 4. Adakah normal orang lelaki yang boleh buat macam tu? Ikmat tak tahu kak sebab selama ni Ikmat tak ada dalam relationship. Adakah normal boleh buat macam tu? Sebab dengar macam seram je. Ikmat lagi kepala seram tau dengar. Benda tu normal ke? Kalau dekat Arab. Sebab dia cakap tadi macam benda tu normal je.
ke dekat sana normal benda tu? Boleh ke? Sebab Ikmal ada dengar kalau dekat sana adalah benda-benda pelik-pelik tu. Tapi macam yang ni macam pelik sangat ni. Contoh kalau dia kahwin, okey dia kahwin 4. Contoh satu hari dia kahwin 4 orang. Dia talak. Lepas tu dia tak ada downtime kan untuk dia. Macam tu. Lepas tu nanti dia kahwin esoknya macam tu lagi 4 orang. Mana boleh macam tu? Dia mesti ada downtime kan? Biarkanlah aku. Takut betul aku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia kaya memang macam tu kot. Tapi ni menekan-nekan juga yang ni pun. Iqbal! Ya, kenapa? Ada apa? Main dong. Main apa? Woi, Vicky! Bro! Kamu berdua lagi di mana? Kita lagi di Surabaya, Kemal. Vic, Oh, ingatkan lagi di Mexico. Panggil gua, Vic. Ari! Vicky! Kamu dua lagi bosan ya? Mau mencari mangsa ya? So akulah mangsa tu. Iqbal, invite your friend. Oh, kamu berdua lagi strong ya? Enggak tahu. Oh iya nih, ini muka-muka sombong nih, muka-muka strong nih. Mana lah ada Iqbal? Aku mau ajak siapa nih? Sabar, guys. Enggak usah lah, aku seorang aja. Wih. Wait, Sikatri. Sikatri. Memang. Aku seorang aja. Sikat. Gua Gas, satu, bro. bro. Sikat, gas. Gak apa-apa, sikat. Oke. Serius ini. Iqmal, serius. Serius? Aku enggak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Ini anak udah wow. Sudah wow. Oke, wow. Ngeri. Ngeri banget dia sih. Oh, oke, betul. Hey. Best of 3 ya, nggak ada satu game. No Satu one game, game. best of 3. Best of 3. No Betul. one game, Iqmal. Nah. If you strong, no one game, bro. No. Yeah. I'm not strong. Aku enggak kuat, tapi aku bisa aja lawan sama bisa. Tandanya itu kamu kuat. Tandanya itu kamu kuat, Iqmal. Enggak. Sabar, guys. Kalah tak apa, tak kisah. Nampak? Win aku satu je. Tap layar semuanya guys, satu orang 10 kali, everybody Tap live, tap. share live, guys. Everybody share live. Go. Oh, okay. Oh, ini diorang lagi dekat hotel yang sama ni. Diorang dekat hotel. Oh ya, dia dekat sama hotel. Everybody tap. Jangan bro. Ini Kak Aisyah, thank you Kak Aisyah. Kak Zima, thank you Kak Zima. Thank you. Oh, satu bilik ke? Kak Corina, thank you. Ya, kawan-kawan, teman-teman Indonesia, santai aja kita. Santai. Let's go, Terima kasih. Kak. Yo, Gas. terima kasih. Maju. Ini double Tap point mula terbaik, guys. Kak, kalah pun tak apa, tak kisah Kita seorang lawan dua. Okay, guys. Poin gua pun gak maju bro. Sabar Kak, tunggu double point tengah-tengah Kak. Tunggu double point tengah-tengah. Maju juga. Coba gua balik dulu deh. Okay, gas, bro. Tap bayar. Posting gua action live, guys. Go. Ari sama Fikir holiday di sana. Kita lagi ada pekerjaan. Oh, pekerjaan. Ya, Okey. lagi ada kerjaan. Okay, guys. Kita mau speechless, guys. Everybody. Kita Kok- punya triple. Kok gini lawan sama kamu berdua? Ri, udah bisa roasting dia bro, sekarang ngeri. Dia, bro. Dan dia juga udah bisa lawan 2. Dibilang katanya lawan 2 aja. Ya Allah, Kak Mislati, terima kasih. Kak, Ngeri banget lah ini, Iqmal. Weh, 99 weh. Guys, ayo guys, kalian yuk, Kemal yuk. apa benda? 2000 weh, guys. Satu Ada yang blok, bisa guys, 10.000, satu blok. guys. 10 butuh satu freaking blok, guys. thousand. Apa benda? Oh my god. butuh glove, guys. Butuh glove, Pakai sarung, pakai glove. Kak Mimi, terima kasih. Guys, glove dapat ini. Weh, pakai glove, weh. Pakai glove, guys. Glove yang punya glove. Benda serius. Please, glove. Everybody Terima kasih Kak. share Nice. Kak, kita ada glove Sarung. Sikat. Glove. Aku ikut je. Gas. Tap bayar, guys. Saya tak faham. Let's go. Pop. Oh, wih.
Kayu makanan dia Kak Fi, terima kasih. Masuk tu padahal glove-nya. Aduh, masuk glove-nya tapi kan masuk di speed challenge. Oh my god. Tak apa Kak. Dia orang pun tak dapat. Ada triple Baik, point. guys. Everyone. Okey, bubu. Balen bubu satu. Go share. Eh, teman-teman di Indonesia kuat banget ini. Vicky 1.2K mau kemana? Let's go. Wah, roasting dia udah nih. Udah bisa roasting dia. Parah ini guys. Bisa roasting dia sekarang. Terima kasih Kak Julu, terima kasih. Kak Sisani, thank you. Roasting dia. Nah. Ya Allah. Apakah ada teori dodol guys? Apakah kita punya teori dodol? Teman-teman Indonesia relate aja, oke. Ini aku seorang lawan dua Apakah orang. teori dodol? I don't know guys, gak tahu aku. Aku jujur juga gak tahu. I don't know. Apakah King Dodol masih di sini atau tidak? Aku nggak tahu. Guys. Tiba-tiba Kak, tiba-tiba Kak dia PTC ujung. Saya rasa dia PTC ujung ni. Apakah teori dodol? We never know. Sekarang di Indonesia jam 11. Sampai Jogja, udah nyampe Jogja lagi, Coast Street. Jam 11 betul. 11.33. Oke, sama itu. Kita sama itu. Hati-hati Kak, let's go Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, detik 25 kita dorong poin kita guys. 1 menit. Ayo PTC. Ya, kita tengok dia punya PTC. One. Tak sabar tengok PTC ni. Bestnya cantiknya hotel dia dekat Surabaya. Berapa ni satu malam? 100 juta. 100 juta? Iya. Ini 100 bukan juta Malaysia ringgit berapa? 100 juta. 100 juta. Ya, tutup hari guys. Yo. 1 juta? Betul. Apakah teori dodol? Let's see. Ringgit. Okey lah. Share live guys. Share live. 200 lebih okey lah. Ya Allah, kesiannya masuk booster benda-benda. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oh, glove di ujung Iqmal. Cari Terima kasih glove di ujung. terima kasih. Fiki nampak happy betul. Lah, ramai orang kata Fiki nampak happy. Fiki sama Ari adik-beradik, saudara, sepupu, sepapan. Yes, saudara. Seginjal. Brother. Ya. Ya, tak ada awan gitu. Sepertinya tidak teori dodol. Debu. Tengok di PTC, tengok PTC. Ya Allah, keringkanlah booster dia Allah. Keringkanlah booster dia Allah. Keringkanlah, kosongkanlah booster dia Allah. Buatlah booster dia kosong kering ya Allah. Janganlah bagi booster dia masuk ya Allah. Keringkanlah booster dia Allah. Booster dia tak function ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Power check. Alhamdulillah ya Allah. Ini kalau kamu nggak bakal lolos Iqmal buat game kedua. Kalau aku lolos, alhamdulillah aku pergi ya. Kalau kamu lolos ya. Ya, power check. Makasih banyak semuanya. Koko, Kasatrom, thank you so much everybody. Thank you. Kak Aquarina, Kak Anisno, thank you. Kak semua thank you ya. Besar guys. Biar welcome Coast Terima Street. thank you. Pada ngumpul semua guys. Kelar. Kak triple point. Lepet. Kepada guys. Everybody tap guys. Kita punya triple. Let's go. We try. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita ada kali 3 semuanya. We have triple everybody. That's not triple. Sikat. Kali 3 semuanya. Dia capak bubu kan, Terima kasih. Kak Su, terima kasih Kak Su. Kak Syikin, thank you Kak Syikin. Kali 3, thank you. Everyone's done. Dia lawan. Kak Aquarina, thank you. Street. Kak sabar. Kita tunggu yang triple point atau double point yang tengah-tengah. Street, makasih banyak Street. Thank you so much. Wih gila weh Ari weh. Menyala Ari guys. Sikat Ray. Yes! It's me, Coco! Castro, Coast Street! Nice! Iqmal. Ini nggak adil. Terus saya begitu, Iqmal. Terus saya bilang gak adil, Iqmal. Tadi bilang 1 lawan 2, sekarang bilang gak adil. Shut up! Bye guys.
Oke, kita butuh 32 populer semuanya. Everybody, kita butuh 32 populer guys. Guys, poin kita 600 banget nih. Ini untuk double point kak. Ini untuk double point kak. Poin kita 600 banget. Kak, kita manfaatkan yang double point ni, insyaAllah. Kalau ada. Kalau tak ada pun tak apa, saya tidur sekejap lagi juga. Alhamdulillah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Pierre. Okay, detik 25 kita keluarkan glove guys, karena kita cuma punya kali 2 guys. Kita keluarkan glove detik 25 guys. Okay, double point. Bismillah. Yang punya sarung tangan, yang punya glove, yang punya glove, yang punya glove. Ostri! Kak Zima, thank you Kak Zima. Kak Zima, thank you. Thank you Kak Zima. Kak Esi, thank you. Ya Allah. Dia masuk angin. Dia minta lah glove dia masuk angin, ya Allah. Dia minta glove dia masuk angin, ya Allah. Minta glove. Alamak. Alamak. Terima kasih Kak. Ostri. Baik, Ostri. Sikit lagi. Koko masuk. Thank you so much. Okay, Kak thank you Kak Zima. Kak Zima thank you, Kak FM, Kak Fika, Kak Najib thank you, Kak Esis. Wait, tap air aja guys, tap air aja semuanya guys. Satu orang 10 play, everybody tap. Nampaklah dilawan tu. Okay, kalau ada bubu, keluarkan bubu 40 saat nanti. Hah? Ada bubuk, ada apa maksudnya? Iqmal? Bumbu bakso. Oh, bumbu. Ah. Bumbu bakso. Sabar guys. Oke, kita kalau ada glove, kita keluarin glove kita guys ya. Detik 1 menit terakhir kita fokus dengan poin kita. Ya. Okey Kak, dia keluar bubuk Kak. Dia keluar. Kak, kita ada bubuk ke tak ada? Okey, let's go. Sarung tangan. Oh my god. Stop dulu ke bawah 100. Stop dulu ke bawah 100. Guys, tap air guys. Everyone Let's tap air. Let's go. Posting ulang share Kak teacher Mama thank you. Kak Miss Jawa thank you. Kang Stroms. Nah, makasih banyak Kak. Nah, thank you. Kak dah masuk. Dia ada miss. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kita main snipe di ujung aja guys. Kita main snipe. Nggak suka nih. Thank you so much Kang Strom. Aku kayak gini. Makasih banyak Kang Strom. Guys. Macam kayak kena beneran nih sih Iqbal. Suka gue ini. Macam apa? Selopet beneran deh. Macam kena sompet beneran sih Iqbal. Aduh, ini kayak ada arte. Aduh. Bismillah. Baik Kang Strom. Ya Allah, lebih bismillah. Kak ada bubuk kita. Cepetan sarung tangan kita. Oh no. Bismillah. Nice, kita punya glove guys. Wih, kita ada glove guys. Sarung Nice, tangan. glove guys. Jauh Kang. Kak thank you. Kakak, gak mau aku kayak gini. Nah ini guys, tap live guys. Share live. Bismillah. Kaira thank you. Kaira, ya Allah, Pegasus. Kafi thank you. Jangan mawar guys. Jangan mawar. No mawar guys. No roses everybody. No roses. Snipe. Gak kena deh. Kalau je thank you Kaira, Kak S, cuma makan cikgu Kak Zima, Kak Farina, Kak Umi, suka suara kan Nora. Alamin, ya Allah. Fiki, Ari, kok kayak gini poinnya? 1 lawan 2 kok kayak gini? Aku tidur dulu ya. Dadah. Terima kasih semua. Kalau kamu udah kuat strong nanti boleh panggil lagi. Bye-bye. Masih dia orang macam Terima kasih Kak, terima kasih semua. Tak, sebab tadi orang Arab lagi tak nak aku, takut aku. Kalau dia interview aku macam tadi, takut tak nak. Sebab sekejap, lepas ni saya kalau ada orang Arab nak live dengan saya kena nampak macam lebih presentable. Tadi tu betul-betul dia macam nak
nak interview saya untuk kerja. Manalah tahu saya dapat kerja dekat Aramco tu. Sabar jap. Biar saya tengok syarikat Aramco tu syarikat apa. Manalah tahu saya boleh kerja kat sana. Dengan mem nanti saya dah kahwin, saya bawa mem duduk sana. Sekejap Kak Sabar jap. Apa yang dia buat? Dia macam Petronas. Cari dan keluarkan minyak mentah. Ekspor minyak. Dia ekspor minyak ke seluruh dunia. Aramco pernah jadi syarikat paling bernilai di dunia. Ia mengawal sebahagian besar rizab minyak dunia. Kiranya dia tu kira macam fans dia cakap sultanah kita keren. Alhamdulillah. Sultanah kita bukan biasa-biasa. Berapa gaji kerja kat sana? Gaji kerja di sana memang terkenal tinggi tapi bergantung sangat pada jawatan. Lebih kurang entry level diorang lebih kurang 10,000 hingga 19,000 ringgit. Entry level kalau kerja kat Aramco katanya. Aramco pernah jadi sponsor program kami. Senior lebih kurang 38,000 hingga 75,000. Mid level 3 hingga 10 tahun pengalaman 19,000 hingga 38,000. Selain gaji, Aramco bagi rumah, allowance rumah, tiket flight balik kampung, insurans kesihatan premium, sekolah untuk anak kalau buat family, bonus tahunan besar. Wow. Kalau kau nak kerja ke sana, biasanya bidang macam engineering, IT, data, finance, skill technician. Memang jauh lah daripada aku punya bidang. Jauh lah bidang. Bidang saya lain. Saya bidang 46. Dia bidang berapa? Confirm dia Usha mem. Cubalah Aramco, takut terbalik ke Aramco. Kalau kaya-kaya buat live fikir, Ika merasa dia buat live tu saja-saja je kot. Dia cakap dia tipu je. 3 juta like. Ya, terima kasih. Jangan baku-baku. Apa ni macam tipu je. Arab yang... Oh, dia cakap dia tipu je ke? Pahat tadi tak kerja Aramco lah. Biadab, dia tipu aku. Patutnya aku cakap tadi aku kerja Petronas. Tipu saya Bentar tak. Dia kerja apa? Biarlah dia kerja apa pun kan. Saudagar kurma kot. Kezah pula. Tadi Kak Miko masuk live dia perasan Kak Miko tadi. Nampak sangat Kak Miko. Mesti Kak Miko bunga-bunga nanti kan. Mesti hati Kak Miko bunga-bunga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi umur dia taklah 24 man. Tapi dia kata dia 24 lah Kak. Driver CEO Aramco. Muka dia nampak tua. Yang tu, yang Turki hari tu, yang kita live tu, umur 21. Muka dia macam dah anak 3 dah. Maksudnya Kemani bersyukur sih, Kemani awet muda. Alhamdulillah kita orang Asia ni muka nampak muda. Okay? Dia patut kena pakai Lavanya tu. Lavanya tu dia patut kena pakai. Apa tu spray PDRN tu. Itu bagus. Lepas tu spray yang baru yang mem buat tu, yang spray botok tu. Dia patut beli tu. Untuk mengetatkan pula, menganjalkan muka dia.
Dia macam tu Kak biasanya. Luar negara ni muka dia nampak tua sikit, dia nampak matang. Dia biasa macam tu sebab tengok dia punya badan, baka dia macam mana. Kita pula muka macam mana. Kita orang Asia cuaca tropikal kita lain. Tapi kalau pergi kat dia orang punya negara memang macam tu. Nampak je macam dah tua tapi tak umur sama. Lepas tu dia ingat ikmal orang Cina pula. Lepas tu dia ingat macam kita jual apa? Jual kosmetik. Dia ingat kosmetik apa? Kosmetik ni ramai orang nak beli tau. Kan? Kosmetik hari-hari pakai. Tak tidur lagi. Kalau perasan tadi yang sebelah dia ada gelak-gelak, tak apa, yang sebelah tu sabar. Suruh dia buat live. Siapa entah kawan dia tu? Tak nak kalah. Memang awak memang patut bersyukur nampak muda. Ya Allah. Tapi Ikmal nampak gemuk lah Kak. Macam mana? Apa Ikmal patut buat lah? Ikmal nak pergi Zumba lah macam ni. Kak pergi Zumba, Kak bagus Kak. Pergi Zumba, lepas tu pergi gym, lepas tu pergi sauna, lepas tu pergi pilates. Dia macam mengeluarkan peluh. Lepas tu bergerak-gerak, insyaAllah okey. Sekarang dah 12.48. Kejap lagi pagi nanti saya nak bangun, nak pergi sign saya punya lip balm. Lepas tu nanti bangun lewat, lepas tu nanti orang bising. So tak apa. Tu. Macam mana ni Kak? Dia dadu dah saya ni. Saya betul lah kena kurus lah Kak. Tak apa. Seram lah. So, Kak, Ikmal minta diri dulu. Terima kasih dah masuk live. Minta maaf tau kalau Ikmal 1 jam dah kita buat live. Ingat nak buat sekejap je. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Ikmal off live dulu. Besok insyaAllah kita jumpa lagi pukul 9 malam. Esok last untuk lip serum kita version 1 ni. Lepas tu Ikmal dah tak keluarkan dah. Kak Aquarina, terima kasih Kak Aquarina. Yang ni Dallas dah tahu Kak. Lepas tu dah tak ada dah. Kak Filora Kak Ain, thank you. Dah tak ada dah. Besok adalah pengakhirannya. InsyaAllah kalau ada lagi lip serum lepas ni, kita akan keluarkan version yang kedua, packaging yang baru, formula yang insyaAllah lagi baru. Dan seterusnya kita akan pergi ke 30 hari bulan 6 nanti untuk launch produk Nur yang kedua. Okay, terima kasih Kak. Semoga dimewahkan rezeki selalu. Minta maaf terkasar bahasa. Ikmal minta maaf kalau terkasar bahasa. Terlepas cakap, terlebih cakap, Ikmal minta maaf. Kita tidur dulu. Terima kasih semua. Bye-bye.